Mac. Kau nak buat apa kat tengah-tengah KL ni? Apa aku nak buat, biar aku buat lah. Aku nak cari seorang gelandangan. Aku nak transformation dia dari gelandangan ke old money. Lepas buat apa lagi kat sini, kita pergi cari orang yang kau endorse sini. Okay. Mac. Mac, kau macam okey, Mac? Ya, itu penampak tau. Try. Agresif, Mac. Agresif macam mana? Boleh ke tak? Boleh. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah Islam. Saudara bang, boleh ke saya nak transformation ke abang? Saya nak bawa abang pergi tempat kita berubahkan diri abang. Jadi orang yang lebih bagus lah dalam hidup ni bang. Kalau boleh bang, kita first kali abang, kita bawa abang pergi makan lah. Saya mau makan, saya mau 4 hari tak ada makan. 4 hari. Okey, saya tengok you macam tak ada cukup makan jugalah. Okey lah, betul lah. Dia kalau makan dia laju sangat aku rasa. Mac, tapi dia ni boleh. Dah. Bawa dia pergi makan lagi, tengok lagi. Jom boleh ke? Afzal, saya boleh jadi gelandangan? Sudah lama tak jalan juga. Tak boleh. Makan. Ya, mesti makan. Itu nombor 1 untuk you lah. Makan. Ya, makan. Makan puas-puas baik kenyang betul-betul. Lepas ni saya mau transform you lagi lah. Jadi lagi baik dalam hidup you Okey. Makan mana you puas. Pakai. Tak. Sekarang sudah kenyang Sekarang jom saya transform you. Mari ikut saya. Tak. You mau makan saja kejap cepat mari lah. Ikut saya. Jangan mengadai you ikut saya. Sudah makan semua sudah bagi. Tapi ikut. Sekarang you potong you main rambut dulu. Macam kelapa sawit sudah. You potong dekat ini barber shop lah. Pergi. Duduk sekarang. Bos. Duduk. You potong dia punya rambut You potong dia punya rambut. Nak potong macam mana? You potong bagi nampak macam manusia. Sekarang macam haiwan sudah. Sekarang you buka you punya mata. Buka you punya mata. Sekarang you tengok you punya rambut macam mana. Tadi kelapa sawit semua sudah buang lah. Sekarang saya manusia. Sekarang you manusia. Happy ke tak happy? Happy banget. Bos, ini berapa bos? Ni rambut satu badan lah, RM80.